Pada malam yang tenang, sau kapal tangki minyak tersangkut di sisi kapal pengawal pantai Blackthorn yang sedang karam. Dalam masa 3 minit, 23 lelaki terbunuh. Pada pukul 18.04 pada 28 Januari 1980, pengawal pantai Amerika Syarikat Blackthorn berlepas dari dok kering Gulf Tampa di Teluk Tampa. Blackthorn melepaskan tambatan di bawah arahan Lieutenant Commander George Sipel. Awal hari itu, anak kapal telah membawa kapal keluar untuk ujian laut selama 2 jam. Mereka menghadapi masalah dengan penjana utama. Penjana itu telah dibaiki dan kini Sipel ingin melihat bagaimana prestasi kapal tersebut. Matahari sedang terbenam ketika kapal berlepas dan malam musim sejuk pun bermula. Walaupun gelap, malam itu tenang dan menyenangkan, dengan langit yang cerah serta jarak penglihatan yang baik. Kapal itu sedang dalam perjalanan ke Galveston, Texas, selepas berada di limbungan selama 3 bulan untuk dibaiki dan menambah peralatan baru. 6 pegawai dan 44 anak kapal berada di atas kapal itu. Pertama kali dilancarkan pada tahun 1943, Blackthorn ialah kapal peronda pengawal pantai Amerika Syarikat yang dibina oleh Marine Iron and Shipbuilding Company di Duluth, Minnesota. Kapal ini berukuran 55 meter panjang, mempunyai lebar 11 meter dan sarat air 4 meter. Ia dilengkapi dengan peralatan radar dan komunikasi moden. Kapal seperti Blackthorn juga dikenali sebagai kapal penyelenggara pelampung. Dan Blackthorn pada asalnya dibina untuk menyelenggara pelampung navigasi, suar siang dan suar radio. Seperti kebanyakan kapal penyelenggara pelampung, Blackthorn juga telah digunakan untuk berbagai tujuan lain. Dalam 40 tahun perkhidmatannya, kapal ini berkhidmat sebagai pemecah ais di Great Lakes dan menjalankan operasi menyelamat seperti mencari mangsa yang terselamat dalam nahas kapal terbang. Penerbangan National Airlines 470 yang terhempas di Teluk Meksiko selepas menghadapi pergolakan udara yang teruk. Ia juga telah membantu kapal-kapal yang menghadapi kecemasan dan terlibat dalam pencarian mangsa yang terselamat dari SO Greensboro yang berlanggar dengan SO Suez dalam keadaan kabus tebal di Sungai Mississippi. Ketika kapal itu menuju ke saluran Sparkman di utara Teluk Tampa, kru mungkin berasa teruja untuk kembali ke laut. Kapal itu kini dipimpin Kapten Baharu, George Sipel. Ini adalah kali pertama beliau mengetuai sebuah kapal di laut selepas hampir 5 tahun. Sipel telah menjalankan tugasan di darat bersama pengawal pantai dan akhirnya beliau kembali ke laut. Sipel telah berehat lama, tetapi beliau adalah pelaut yang berpengalaman. Sebelum tugasan di darat, pengalaman beliau di laut termasuk 16 bulan sebagai ketua pegawai bot rondaan pengawal pantai, 25 bulan sebagai pegawai eksekutif kapal dan 16 bulan di atas 2 kapal pengawal pantai yang lain. Walaupun tidak berada di laut selama 5 tahun, Sipel hanya dikehendaki mengambil kursus penyegaran peraturan lalu lintas laut sebelum mengambil alih perintah kapal. 7 daripada anak kapal Blackthorn juga baru menyertai pengawal pantai dan ini adalah tugasan pertama mereka di laut. Anak kapal yang lebih berpengalaman juga telah berada di darat semasa kerja-kerja pembaikan Blackthorn. Untuk perjalanan pertama dalam 3 bulan ini, anak kapal Blackthorn akan bekerja mengikut giliran yang diubah suai. Kaki tangan tambahan ditempatkan di bahagian kawalan jambatan dan bilik enjin. Sekiranya berlaku kecemasan, 4 orang berada di haluan sedia untuk melepaskan sauh dan bahagian kawalan steering belakang juga dikendalikan. Steering belakang adalah mekanisme steering sekunder di bawah dek. 3 pegawai dalam pasukan navigasi di jambatan sedang menandakan kedudukan kapal, mengendalikan radar dan mengambil bacaan visual. Dalam perjalanan menuruni saluran Sparkman, Sipel melihat sebuah kapal penumpang Rusia, Kazakhstan di sebelah kanan di saluran Sedan. Menurut laporan pengawal pantai mengenai insiden ini, Kazakhstan juga baru sahaja memulakan perjalanan dan ia menuju ke selatan dengan laluan yang bersilang dengan Blackthorn. Blackthorn sedang bergerak pada kelajuan 12 knot dan ia mendahului Kazakhstan. Blackthorn membelok masuk ke saluran Katdi di hadapan kapal Rusia itu. Selepas Blackthorn melepasi Pindola Point dan selepas dia berpuas hati kapal itu bertindak balas secara normal, Lieutenant Commander Sipel mengarahkan pegawai eksekutif, Lieutenant David Crawford, untuk mengambil alih kawalan kapal. Lieutenant Crawford mengambil alih perintah dan Sipel turun ke bawah dek ke bilik enjin untuk memeriksa keadaan enjin kapal bersama pegawai jurutera. Semasa kapal berlayar, pasukan navigasi membuat penetapan kedudukan secara berkala dan memaklumkan pegawai yang memegang komando. Tiada sesiapa yang sebenarnya ditugaskan untuk sentiasa menanda kedudukan kapal. Ini hanya berlaku di Blackthorn semasa navigasi dalam keadaan berkabus.
Pegawai pemerintah sedang menavigasi, terutamanya dengan menggunakan pemerhatian mata pelaut. Pasukan navigasi mencadangkan masa untuk membelok ke haluan baru. Tetapi tiada pengiraan anggaran atau bearing belokan yang dilakar di carta. Perairan ini sudah biasa bagi para pegawai dan anak kapal. Teluk tanpa disusun dengan saluran penghantaran yang dipanggil kat. Dan pegawai pemerintah sedang menavigasi dari satu kat ke kat yang lain secara pandangan mata. Di dalam kat, saluran itu sedalam 13 meter. Dan di luar kat, kedalamannya menjadi cetek sehingga 4 meter. Iaitu kira-kira sama dengan draft Blackthorn. Lieutenant Crawford juga menggunakan mercu tanda untuk mengesahkan kedudukan kapal di dalam saluran semasa ia berlayar. Sementara Blackthorn memulakan perjalanan keluar, di luar Teluk Tampa, SS Capricorn sedang bersiap untuk mengangkat sauh dan masuk ke teluk. Capricorn ialah sebuah kapal tangki minyak yang hampir sebaya dengan Blackthorn. Pada tahun 1961, Capricorn telah diperbesar dengan penambahan bahagian tengah yang baru. Ia adalah kapal tangki besar dengan panjang 184 meter, lebar 23 meter dan draft 10 meter. Jambatan terletak di bahagian belakang kapal dan ia mempunyai dek hadapan yang ditinggikan. Ia mempunyai 2 sayap terbuka yang memanjang keluar sepanjang lebar badan kapal dan kru jambatan kapal mempunyai akses kepada alat bantuan navigasi moden. Kapal Capricorn telah berlabuh di kawasan berlabuh di laluan masuk di luar Egmont Key sejak jam 10.27 pagi selepas berlayar selama 4 hari dari St. Croix di Kepulauan Virgin. Kapal itu memerlukan seorang jurupandu untuk membawanya masuk ke teluk dan mereka telah berlabuh menunggu giliran untuk mendapatkan jurupandu. Ia menuju ke Florida Power and Light Company di stesen Weeden Island di Upper Tampa Bay dengan muatan kargo yang bersamaan lebih 151,000 tong minyak. Pada jam 18.46, SS Capricorn menaikkan sauh dan bergerak pada kelajuan 12 knot ke dalam saluran Egmont. Kapten George McShay ialah nakoda kapal dan di atas kapal beliau mempunyai 9 pegawai berlesen, 23 kelasi dagang tanpa lesen dan seorang tambahan yang bukan sebahagian daripada kru. Selepas kapal menaikkan sauh kiri dibiarkan bersedia untuk dilepaskan di bahagian hadapan kapal di sebelah kiri sekiranya perlu memperlahankan kelajuan dengan cepat. Sauh seberat 6 tan tergantung di sisi kapal dan diletakkan pada bridge-nya. Sauh di sebelah kanan kapal dikunci pada kedudukannya. Pada jam 19.11, jurupandu kapal Tampa Bay, Harry Knight, menaiki kapal dan mengambil alih kawalan navigasi kapal. Sebagai jurupandu, Knight akan menggunakan pengetahuannya tentang perairan Tampa Bay untuk mengemudi kapal tangki minyak besar itu dengan selamat ke destinasinya. Knight ialah seorang jurupandu Tampa Bay yang berpengalaman dan telah membawa lebih daripada 1,000 kapal masuk ke teluk itu. Selain telah menavigasi banyak kapal masuk ke Tampa Bay, ini juga kali ketiga Knight berada di atas kapal Capricorn. Jadi dia sudah biasa dengan ciri-ciri pengendalian kapal itu. Atas cadangan Kapten McShay, dia menambah sedikit kelajuan kapal sehingga hampir 14 knot. Kemungkinan besar, dia rasa dia mengawal keadaan itu. Semasa dia membawa Capricorn masuk ke saluran Egmont, Knight membuat panggilan sekurit terbuka di saluran 13 menggunakan radio genggamnya untuk mengumumkan kehadiran Capricorn kepada semua kapal di kawasan itu. Kembali ke Blackthorn. Semasa perjalanannya ke selatan melalui kawasan Hillsborough Bay di Tampa Bay, ia bertemu dan melepasi sebuah kapal tunda, Pat B, yang sedang menolak tongkang bermuatan ke utara masuk ke saluran Kat E. Kedua-dua kapal itu berhubung antara satu sama lain di saluran 13 dan bersetuju untuk berselisih kiri ke kiri. Ini berlaku seperti yang dirancang. Tetapi Blackthorn tidak bergerak ke tepi ketika kapal-kapal itu semakin menghampiri antara satu sama lain. Sebaliknya, ia kekal berada hampir di tengah-tengah saluran, memaksa Pat B untuk bergerak ke kanan. Mereka berselisih dengan jarak kurang daripada 12 meter di antara mereka, yang mana tidak luar biasa untuk laluan sempit di Tampa. Seterusnya, kapal penumpang Rusia, Kazakhstan mengejar Blackthorn. Ia telah meningkatkan kelajuannya sejak berlepas. Semasa ia mengejar, jurumudi di Kazakhstan, Gary Maddox, cuba menghubungi Blackthorn untuk mengatur laluan berselisih. Dia memanggil melalui radio, tetapi tiada jawapan dan dia terpaksa mengurangkan kelajuan Kazakhstan untuk mengelakkan terlalu rapat. Akhirnya, Maddox berjaya menghubungi Blackthorn di saluran 13 dan meminta kapal itu memberi laluan. Permintaannya diterima dan Kazakhstan yang terang benderang itu melepasi Kats D dan C.
Blackthorn masuk semula ke saluran di Katsi selepas Kazakhstan melepasi, dan Lieutenant Crawford bertanya kepada Lieutenant Commander Seppel yang telah kembali ke jambatan sama ada dia boleh mengambil alih perintah kapal. Seppel, pegawai pemerintah, bukannya mengambil alih komando kapal itu sendiri, mengarahkan Ensign John Ryan, pegawai dek, untuk mengambil alih komando sebagai ganti. Ensign Ryan adalah salah seorang rekrut baru pengawal pantai. Beliau telah mendapat sijil sebagai pegawai dek yang bertugas di laut pada tahun sebelumnya, iaitu pada September 1979. Ini adalah tugasan pertamanya di laut. Tidak lama selepas pukul 7.55, Blackthorn membuat pusingan ke Cut A Channel dengan Ensign Ryan memegang perintah. Pada pukul 2000, Capricorn melepasi Egmont Key. Dengan rumah api, Egmont Key berada di sebelah kanan kapal dan kemudian meneruskan perjalanan ke Mallet Key Channel. Juru pandu Knight melihat Kazakhstan sedang keluar di hadapan mereka. Ia berada 7 atau 8 batu ke timur jambatan Sunshine Skyway, berhampiran saluran Cut B. Pada masa yang sama, dia juga menerima panggilan radio daripada sebuah kapal tunda bernama Ocean Star yang sedang menolak tongkang bermuatan menuju ke Capricorn di saluran Mallet Key. Capricorn memasuki saluran Mallet Key dan Knight membawa kapal ke tengah saluran. Di anjungan kapal Capricorn, bersama juru pandu Knight dan Kapten McShay, ialah pegawai ketiga dan juru kemudi yang sedang memulakan shift mereka dari jam 2000 hingga 2400. Kapten McShay dan pegawai ketiga memeriksa radar secara berkala. Sekali lagi, sama seperti Blackthorn, tiada sesiapa di atas Capricorn yang menandakan kedudukan Capricorn pada carta navigasi. Navigasi dilakukan terutamanya secara visual. Juru pandu itu tahu tentang perairan dan tanda-tanda darat. Pada pukul 2000, kelasi biasa, O'Boyle menggantikan pemerhati di haluan kapal. Dia bekerja seorang diri, dilengkapi dengan teropong. Arahan beliau adalah untuk hanya melaporkan kapal yang kurang pencahayaan atau luar biasa. Tujuannya adalah untuk memastikan anjungan tidak dibanjiri dengan panggilan rutin. Semasa menggantikan pemerhati haluan sebelum ini, beliau dimaklumkan bahawa sauh kiri sudah bersedia untuk dilepaskan. Kapal Capricorn bertemu dengan kapal tunda Ocean Star di saluran Mallet Key. Mereka berselisih dan tidak lama kemudian, Knight terlihat kapal Kazakhstan yang sedang keluar. Kapal Kazakhstan telah melepasi bawah jambatan Sunshine Skyway dan sedang bergerak melebihi 14 knot. Knight melihat kapal Kazakhstan membelok masuk ke saluran Mallet Key dari Cut A. Apabila kapal-kapal itu semakin hampir, komunikasi radio telah dijalinkan antara dua juru pandu. Mereka bersetuju untuk berselisih kiri ke kiri. Kedua-dua juru pandu bertukar ke saluran radio 77 untuk meneruskan perbincangan semasa mereka semakin hampir antara satu sama lain. Kedua-dua kapal itu berselisih pada jarak kira-kira 15 meter dan Maddox di atas kapal Kazakhstan memohon maaf kepada Knight kerana telah menghimpitnya. Selepas mereka berselisih, Knight yang masih bercakap dengan Maddox di saluran 77 meninggalkan sayap jambatan port dan pergi ke sayap jambatan starboard untuk mencari lampu julat Mallet Key. Lampu julat ialah satu set dua lampu yang disusun pada jarak antara satu sama lain. Apabila berlayar di dalam saluran jurumudi, Knight mahu kedua-dua lampu itu sejajar antara satu sama lain yang mengesahkan kapal berada di tengah-tengah saluran. Jika lampu-lampu itu tidak sejajar, maka kapal tidak selari dengan saluran tersebut. Kapten McShay mengikut Knight sehingga ke rumah jurumudi dan berhenti di radar. Sekarang Knight melihat lampu julat kepala tiang putih dan lampu sisi hijau Blackthorn ketika ia sedang keluar melalui laluan yang sama dengan Kazakhstan. Ia terletak di sebelah timur jambatan Sunshine Skyway, berhampiran permulaan saluran Cut A. Kapten McShay di atas kapal Capricorn telah memeriksa radar secara berkala dan kini dia melihat Blackthorn. Penjaga haluan, O'Boyle, juga melihat Blackthorn yang terang benderang dan tiada apa-apa yang luar biasa tentangnya. Jadi dia tidak melaporkannya. Juru pandu, Knight, menukar radio genggamnya kembali ke saluran 13 dan cuba menghubungi Blackthorn yang sedang keluar. Dia tidak mendapat sebarang jawapan. Nampaknya Blackthorn sukar dihubungi melalui radio. Capricorn adalah kapal kedua yang menghadapi kesukaran untuk menghubungi Blackthorn. Knight berjalan kembali ke rumah jurumudi, berdiri di sebelah kiri garisan tengah kapal dan memerhati baringan relatif kapal yang sedang mendekat. Dia cuba untuk menghubungi sekali lagi, tetapi sekali lagi dia tidak mendapat sebarang jawapan. Knight perlu memastikan kapal Capricorn berada di dalam saluran
kerana draftnya yang dalam. Dia juga sedang menghampiri titik pusingan antara laluan. Dia memutuskan untuk tidak mengubah haluan atau kelajuan kapal Capricorn. Radio bukan satu-satunya cara sebuah kapal boleh berkomunikasi dengan kapal lain. Kapten atau dalam kes ini, juru pandu kapal Capricorn boleh membunyikan horn. Satu tiupan horn pendek akan menandakan bahawa mereka mencadangkan laluan port ke port, yang merupakan konvensyen untuk berselisih di dalam saluran. Tetapi Knight tidak membunyikan horn. Menurut laporan pengawal pantai, beliau kemudiannya menjelaskan bahawa beliau tidak mahu mengehadkan pilihan kapal lain. Pada ketika ini, tidak jelas sepenuhnya arah mana Blackthorn akan ambil selepas ia melepasi di bawah jambatan Sunshine Skyway. Selepas ia melepasi di bawah jambatan, apabila ia berada di antara Capricorn dan jambatan, Blackthorn mungkin akan membelok ke kiri masuk ke saluran air intracoastal, iaitu saluran air menuju ke selatan dengan kedalaman kira-kira 6 meter. Itu sudah cukup dalam untuk Blackthorn yang lebih kecil. Jika kapal itu mengambil laluan tersebut, ia akan melintasi saluran di hadapan Capricorn. Jika tidak, ia akan membelok ke kanan dari Kat A ke saluran Mullet Key dan melepasi Capricorn secara lintasan port to port yang biasa. Pada waktu ini, Blackthorn nampaknya telah melepasi pelampung berlampu 1A. Menurut laporan pengawal pantai, jurumudi Knight membuat penilaian bahawa Blackthorn akan melintas di hadapan Capricorn dan masuk ke saluran air intracoastal. Satu laporan menyatakan bahawa ketika Knight sebelum ini memerhati arah kapal yang sedang datang itu, kapal itu berada sedikit di hadapan haluan kanan. Ini menunjukkan ia menuju ke saluran air intracoastal, yang bermakna kapal-kapal itu akan berselisih kanan ke kanan sekitar masa Blackthorn keluar dari saluran. Kapten McShea juga telah memerhati perkembangan situasi itu. Dia bimbang tentang kekurangan komunikasi radio dan dia juga sedang cuba menilai situasi itu. Dia meninggalkan radar, berjalan ke sisi Knight dan berkata, "Apa yang lelaki ini cuba buktikan?" Juru pandu Knight tidak memberi respon kepada komen itu atau menunjukkan bahawa dia fikir ada kemungkinan kapal yang sedang menghampiri itu akan beredar untuk masuk ke saluran air intracoastal. Haluan Capricorn sedang sebaris dengan pelampung berlampu 2A. Capricorn perlu mula membelok ke saluran Kat A tidak lama lagi, atau mereka berisiko terkandas di tebing tenggara. Juru pandu Knight merasakan kini tiada peluang untuk laluan kiri ke kiri. Jadi, dia memusingkan kemudi ke kiri 10 darjah dan membunyikan 2 tiupan whistle pendek. Ini adalah isyarat Maritime Standard untuk menunjukkan bahawa dia berniat untuk melepasi Blackthorn secara kanan. Ke kanan. Kapten McShea nampaknya telah membuat kesimpulan yang sama seperti Knight, walaupun tidak begitu jelas apa penilaiannya mengenai pergerakan Blackthorn, dan dia tidak membantah tindakan jurumudi itu. O'Boyle di haluan Capricorn memutuskan untuk melaporkan Blackthorn kepada anjungan, tetapi kemudian dia mendengar 2 tiupan whistle dari whistle udara tepat di belakangnya. Dia tahu anggota di anjungan telah melihat kapal yang sedang mendekat, jadi dia tidak membuat panggilan itu. Blackthorn tidak membalas menggunakan hornnya atau melalui radio. Semasa Blackthorn menghampiri jambatan Sunshine Skyway, Lieutenant Crawford kembali ke jambatan dari bawah. Dia berada di sayap jambatan pelabuhan bersama Lieutenant Commander Seppel dan Ensign Ryan. Ryan membawa Blackthorn di bawah jambatan Sunshine Skyway, tepat di sebelah kanan lampu navigasi hijau yang diletakkan di bawah jambatan untuk menandakan garis tengah saluran Kat A. Lieutenant Commander Seppel kemudian masuk ke dalam rumah jurumudi, melihat radar dan nampak satu isyarat radar besar di sebelah timur pelampung saluran Mullet Key nombor 15. Dia melihat ke hadapan dan nampak cahaya terang Kazakhstan pada arah relatif yang sama dengan isyarat radar itu. Nampaknya daripada laporan pengawal pantai, dia beranggapan bahawa isyarat radar itu adalah Kazakhstan. Mungkin kerana beranggapan tiada apa yang perlu dirisaukan, dia berhenti melihat radar dan bergerak ke meja carta untuk melihat carta serta menyegarkan ingatannya tentang laluan melepasi Egmont Key. Tidak lama selepas Blackthorn melepasi jambatan Sunshine Skyway, Lieutenant Crawford ternampak Capricorn. Dia bertanya kepada Ensign Ryan sama ada dia telah bercakap melalui radio dengan sebuah kapal di kawasan yang sama dengan Kazakhstan yang berada di hadapan di saluran Mullet Key. Ryan menjawab, dia belum berbuat demikian dan dia meminta Lieutenant Crawford untuk menghubungi kapal yang masuk itu di saluran 13 supaya dia boleh menumpukan perhatian kepada menjejaki pergerakan kapal tersebut. Lieutenant Crawford memanggil kapal yang masuk itu melalui radio dan menurut laporan pengawal pantai,
dia mendengar jawapan yang tidak jelas diikuti dengan jelas oleh kata-kata, "Keluar dari kawasan Sau tidak akan menghalang laluan anda." Lieutenant Crawford kemudiannya akan memberi keterangan bahawa Lieutenant Commander Seppel yang berada di meja carta mengarahkannya untuk membalas "Roger" sebagai tanda menerima transmisi tersebut. Lieutenant Commander Seppel menafikan memberi arahan itu dan tiada saksi lain yang mengingati pertukaran tersebut. Tetapi Lieutenant Commander Seppel pasti terdengar panggilan keluar Crawford di radio. Dan inilah cara beliau dimaklumkan tentang kehadiran kapal lain selain Kazakhstan. Daripada laporan pengawal pantai, nampaknya Crawford telah tersilap anggap perbualan yang berlaku antara Ocean Star dan Kazakhstan sebagai jawapan kepada panggilannya kepada Capricorn. Sebenarnya, Ocean Star sedang memaklumkan juruterbang Maddox di atas kapal Kazakhstan bahawa ia akan melintasi saluran untuk memasuki kawasan Sau di timur Egmont Key dan ia akan berada di luar laluannya serta memberi ruang laut yang mencukupi kepadanya. Lieutenant Muda Ryan di atas Blackthorn mengambil baringan pada kapal yang sedang menghampiri. Dia memeriksa radar. Kemudian, dia mengambil baringan kedua pada kapal yang sedang menghampiri itu. Dia menentukan bahawa kapal itu akan melintas dari kanan ke kiri di hadapan mereka. Kemudian dia berpusing dan mengambil baringan pada lampu jajaran Cut A di belakang mereka. Ia adalah baringan yang sama seperti yang diambilnya sebelum ini. Ini mengesahkan bahawa Blackthorn sedang bergerak dalam garis lurus dan Capricorn sedang bergerak dari kanan ke kiri di hadapan mereka. Ensign Ryan belum mendengar apa-apa daripada Lieutenant Crawford dan dia menganggap bahawa dia telah berjaya mengatur untuk berselisih kiri ke kiri. Ryan memutuskan untuk memulakan pusingan kanan Blackthorn ke dalam saluran Mueller Key. Dia membelok lebih awal untuk memberikan lebih ruang untuk bergerak kepada kapal yang sedang menghampiri. Dia mengarahkan jurukemudi untuk membelok ke kanan ke 263 darjah, iaitu hala kompas untuk saluran Mueller Key. Ryan tidak membunyikan satu tiupan whistle pendek seperti standar maritim untuk menunjukkan dia berniat untuk berselisih kiri ke kiri. Nampaknya daripada laporan pengawal pantai, terdapat polisi tidak bertulis secara umum di atas Blackthorn untuk tidak membunyikan isyarat whistle jika persetujuan melintas telah dicapai melalui radio. Logiknya ialah, tiupan whistle boleh mengelirukan kapal-kapal lain di kawasan itu. Blackthorn membelok hanya 5 hingga 10 saat selepas Capricorn mula membelok. Kemudian jurumudi Knight di atas Capricorn mengarahkan kemudi 20 darjah ke kiri. Capricorn sudah pun mula membelok dan jadi pusingan. 20 darjah ini mungkin untuk membuka jarak antara kedua-dua kapal. Kita tidak tahu sama ada Knight sedar kapal-kapal itu berada di laluan perlanggaran, tetapi Kapten McShay di atas kapal Capricorn melihat lampu jajaran kapal yang datang itu cepat kelihatan sejajar. Kapal yang mempunyai panjang tertentu mempunyai 2 lampu putih, satu lebih rendah di bahagian hadapan kapal dan satu lagi lebih tinggi di bahagian belakang. Jika lampu-lampu itu sejajar sehingga anda boleh melihat satu di atas yang lain, ini bermakna kapal itu sedang berlayar terus ke arah anda kerana ia membentuk satu garisan lurus. Sekarang, Knight mengarahkan kapal membelok kuat ke kiri, mungkin untuk cuba mengelakkan perlanggaran. Kemudian dia membunyikan isyarat bahaya apabila dia sedar kedua-dua kapal itu akan berlanggar. Ketua Jurutera Capricorn membuka pintu sebelah kanan di bahagian hadapan rumah geladak untuk keluar dan mengambil udara segar. Sewaktu dia melangkah keluar, dia mendengar isyarat bahaya Capricorn dan melihat Blackthorn hampir berlanggar dengan kapalnya di haluan kiri. Dia berlari turun ke bilik enjin dan memberitahu penolong jurutera pertama supaya segera menjawab semua loceng. Ini bermakna bilik enjin mesti bersedia menerima arahan dan segera melaksanakannya. Ketika Blackthorn mula membelok, Lieutenant Commander Seppel melangkah ke sayap jambatan sebelah kiri dan melihat kapal Capricorn yang sedang datang buat pertama kali, lalu menjerit. Dia datang dari mana, sial? Dia mendengar isyarat whistle dari kapal yang sedang datang dan menjerit kepada Ryan. Belok penuh ke kanan. Kedua-dua kapal sedang membelok ke arah satu sama lain. Tiada siapa yang dapat menghentikan pelanggaran itu. Seppel menjerit, bersedia untuk pelanggaran. Kemudian dia pergi ke kawalan dan meletakkan enjin pada undur penuh untuk memperlahankan kapal sebanyak mungkin sebelum mereka berlanggar. Kapal Capricorn dan Blackthorn berlanggar pada jam 2021. Haluan kiri ke haluan kiri. Hampir secara berdepan antara 5 hingga 15 saat selepas Capricorn membunyikan isyarat bahaya. Semua kecuali seorang daripada anggota pasukan Sau Blackthorn melompat dari haluan ke dek budak. Kelasi Michael Rhodes yang sedang menggunakan set kepala radio tidak sempat menanggalkan set kepala itu
dan akhirnya terperangkap di haluan. Terdapat hentaman yang sangat kuat dan Blackthorn serta-merta ditolak ke sengetan sebelah kanan sekitar 15 darjah. Kemudian kapal itu berguling ke sebelah kiri dan berada dalam keadaan sengit ke kiri sekitar 5 darjah. Kapal Capricorn terus mematikan enjinnya serta-merta. Kedua-dua kapal terus bergesil antara satu sama lain. Dan ketika itu, sauh kiri kapal Capricorn yang sudah sedia untuk dijatuhkan menggesil sepanjang sisi kapal Blackthorn. Ia menembusi badan kapal Blackthorn dan mengoyakkan satu lubang besar di sepanjang sisi kapal itu. Brek pada rantai sauh gagal berfungsi apabila berat kapal Blackthorn menariknya. Akhirnya, sauh itu tertanam di dalam bilik mandi kapal Blackthorn. Seterusnya, kapal Capricorn terpaksa mengambil tindakan mengelak untuk mengelakkan perlanggaran dengan jambatan Sunshine Skyway. Sama ada Knight atau McShay mengundurkan enjin sepenuhnya, mengekalkan kemudi ke kiri sepenuhnya dan bertujuan untuk mendarat di bahagian utara Kat A. Kapal itu terus membelok ke kiri, memperlahankan kelajuan. Tetapi kini, ia sedang menarik kapal Blackthorn ke belakang dengan sauhnya. Ia sedang menarik kapal Blackthorn, tetapi rantai sauh terus terkeluar. O'Boyle D, haluan kapal Capricorn memerhati apabila rantai itu terkeluar, sehingga awan debu berkarat dari rantai tersebut mengaburkan penglihatannya. Situasi ini pasti satu kejutan besar kepada seluruh anak kapal Blackthorn, terutamanya rekrut baru. Bukan sahaja kapal itu telah melanggar sebuah kapal tangki yang jauh lebih besar, tetapi ia juga sedang condong dan ditarik ke belakang tanpa kawalan. Kira-kira 20 anak kapal yang tidak bertugas berkumpul di dek makan kapal, iaitu lokasi biasa untuk perhimpunan pasukan kawalan kerosakan. Mereka menunggu arahan. Tiada siapa yang menjangkakan perkara ini hanya 2 jam selepas berlepas dari dok. 3 lelaki di ruang steering belakang bergegas keluar ke dek, menutup palka di belakang mereka. Anak kapal di dek makan panik dan keliru. Beberapa anggota rekrut baru yang sedang menjalani tugasan pertama mereka bersama pengawal pantai menjadi kaku kerana terkejut. Mereka mungkin tidak biasa dengan kejadian di laut, apatah lagi dengan situasi berbahaya seperti ini. Ada yang pergi ke papan notis di laluan sebelah kanan berhampiran dek makan untuk menyemak tugasan mereka sekiranya berlaku pelanggaran di laut. Nampaknya kebanyakan kru pun tidak tahu ke mana mereka perlu pergi. Bartel, kelasi bot, cuba mengambil alih kawalan. Dia mengarahkan kru di dek makan untuk mengaktifkan condition zebra yang bermaksud mereka perlu menutup semua pintu kalis air, palka dan tingkap bulat. Dia juga mengarahkan peralatan kawalan kerosakan dikeluarkan dari loker dan anggota melaporkan diri ke stesen masing-masing. Rantai sauh Capricorn disambungkan kepada sauh yang tersangkut pada Blackthorn. Apabila rantai itu terkeluar dari Capricorn, kapal itu terpisah dan mula hanyut menjauh. Rantai sauh terus terkeluar dan jarak antara kapal-kapal itu semakin melebar. 2 pegawai menemui anak kapal Bruce Lafon dalam keadaan bogil dan cedera di laluan dek utama sebelah kiri. Dia dalam keadaan terkejut dan cuba memberitahu mereka sesuatu tentang sauh di dalam bilik mandi. Dia telah terkena sauh itu apabila ia menembusi badan kapal. Seorang pegawai pergi ke kawasan bilik mandi untuk melihat kerosakan dan dia mendapati sauh Capricorn tersepit di sisi kapal. Di jambatan, quartermaster membuat panggilan mayday melalui radio di saluran 16. Dia berjaya menghubungi kumpulan pengawal pantai St. Petersburg pada pukul 22.21 selepas perlanggaran. Mereka bertanya tentang keadaan kerosakan dan quartermaster menjawab, "Tunggu sebentar." Tiada siapa yang benar-benar pasti apa yang sedang berlaku dan tiada lagi transmisi diterima daripada Blackthorn. Quartermaster Gary Crumley pergi ke bilik carta untuk mengambil jaket keselamatan kembung untuk kru jambatan. Dia tidak pernah kembali. Di jambatan, Lieutenant Commander Seppel bertanya kepada pegawai di meja navigasi di mana beting atau air cetek yang terdekat. Dia mungkin merancang untuk mengandaskan kapal sebelum ia tenggelam. Beting yang terdekat ialah beting Mulet Mulaki di sebelah utara. Seppel memberhentikan enjin daripada undur penuh kepada berhenti. Tidak jelas apa yang berlaku seterusnya di jambatan kawalan. Situasi ini pasti satu kejutan besar untuk anak kapal. Tetapi jika mereka dapat menutup semua pintu kedap air dan membawa kapal ke kawasan cetek, mereka mungkin dapat menyelamatkan kapal itu. Kedua-dua kapal kini telah terpisah dan Capricorn telah memperlahankan kelajuannya. Rantai yang dipasang pada sauh yang masih tersekat di sisi Blackthorn menjadi kendur. Apabila kedua-dua kapal itu semakin menjauh, jarak di antara mereka menyebabkan rantai sauh yang telah sepenuhnya terulur menjadi tegang semula.
Blackthorn tiba-tiba sengit ke kiri. Seluruh kapal ditarik melalui air. Lieutenant Commander Seppel menjerit, "Tinggalkan kapal!" Tiada siapa sempat mengumumkan arahan itu melalui sistem pembesar suara kapal apabila kapal tersebut miring ke sisi kiri. Penjana servis kapal terhenti. Semua lampu di seluruh kapal terpadam dan kapal itu tenggelam dalam kegelapan. Anak kapal di dek makan bertempiaran ke semua arah. Bartel, pembantu kelasi bot, cuba untuk sampai ke bot penyelamat di sebelah kanan kapal supaya dia boleh menurunkannya ke laut. Tetapi apabila Bartel sampai ke situ, Blackthorn sudah terlalu sengit sehingga bot penyelamat itu tidak dapat dilancarkan. Mereka mungkin sudah berada di bawah air atau sudut kapal membuatkan ia terlalu sukar. Saya tidak dapat pastikan. Beberapa lelaki yang telah sampai ke bahagian kanan kapal memanjat merentasi badan kapal dan naik ke atas lunas apabila kapal itu terbalik sepenuhnya. Seorang pegawai radio tidak dapat melepaskan diri daripada set phone kepalanya dan dia ditarik ke bawah apabila kapal itu terbalik. Dia ditarik ke bawah air, tetapi dia berjaya memotong tali phone kepala itu, melepaskan diri dan naik ke permukaan. Seorang pelatih kelasi, William Flores, cuba memberikan jaket keselamatan kepada lelaki-lelaki di dalam air. Dia baru setahun tamat latihan asas penawal pantai. Tetapi daripada meninggalkan kapal, dia pergi ke loker jaket keselamatan dan mula mengeluarkan jaket keselamatan untuk anak kapal. Mungkin menyedari kapal itu sedang karam, dia juga mengikat pintu loker jaket keselamatan supaya terbuka dengan tali pinggangnya. Dan ini membolehkan jaket keselamatan terapung keluar selepas kapal itu tenggelam. Dia berada di stesen ketika Blackthorn tenggelam. Sementara itu, kira-kira 20 orang anak kapal berada di bawah dek, di atau berhampiran dek makan. Blackthorn sedang terbalik dengan pantas ketika masih ada anak kapal di dalamnya. Pelatih kelasi Michael Gray dan kelasi Rhodes adalah dua daripada anak kapal di dek makan. Kelasi Rhodes berdiri di sekat pelabuhan dan berjaya membuka serta menahan pintu kalis air seberat 130 paun di atas kepalanya, sementara dua rakannya melarikan diri. Dia kemudian melarikan diri sendiri apabila air mula mengalir masuk melalui pintu itu. Seorang juruteknik kapal berada di kawasan tempat tidur mencari kru yang terperangkap apabila kapal itu terbalik. Dia berusaha naik tangga di sebelah kanan kapal ketika air mengalir laju di lorong dan membanjiri kawasan tempat tidur. Dia sampai ke atas tangga, keluar dan kemudian aliran air menghanyutkannya ke dalam dek makan yang terbalik. Dari situ, dia berenang melalui pintu kedap air di sebelah kanan kapal ke dek budak di mana dia berjaya melarikan diri. Kebanyakan anak kapal di dek makan kapal masih berada di situ. Mereka tidak dapat mencari jalan keluar. Ketika kapal terbalik, pelatih kelasi Warren Brewer memanjat masuk ke bilik enjin melalui lubang kecil di dek makan. Dia menyuluh lampu suluh ke bawah melalui lubang kecil itu dan menjerit, "Saya jumpa jalan keluar! Saya jumpa jalan keluar!" Anak-anak kapal lain yang masih terperangkap dalam gelap gelita dan dek makan yang semakin dipenuhi air bergegas ke arahnya dan ke lubang kecil itu. Mereka mula memanjat melalui lubang kecil itu ke dalam bilik enjin. Pelatih kelasi Gray yang juga berada di dek makan berfikir bahawa bilik enjin bukanlah jalan keluar. Dia meyakinkan dua anak kapal supaya tidak mengikut Brewer dan lelaki-lelaki lain. Sebaliknya, dia membawa mereka menyelam ke pintu sebelah kanan dan keluar ke deck boy. Semasa mereka melarikan diri dari dek makan, ketiga-tiga lelaki itu terpisah. Gray muncul seorang diri di bawah deck boy yang terbalik. Dia berjaya melarikan diri dan dia memang betul tidak mengikut lelaki-lelaki itu masuk ke bilik enjin. Tiada jalan keluar dari bilik enjin. Dia memberitahu Lieutenant Commander Seppel yang sedang berpaut pada sisi kapal tentang apa yang telah berlaku. Tidak jelas daripada laporan apa sebenarnya yang dia katakan kepada kaptennya, tetapi kemungkinan besar dia memberitahu bahawa ada lelaki yang terperangkap di bawah dek. Menyedari bahawa kapal yang sedang banjir dengan cepat itu berada dalam bahaya tenggelam, Lieutenant Commander Seppel mengarahkan Gray supaya tidak kembali ke dek makan. Dia memberitahu supaya dia menyelam di bawah penghadang dan berenang menjauhi kapal serta mengelak daripada tarikan yang akan terhasil apabila kapal itu tenggelam. Dua lelaki yang mengikut Gray tidak berjaya keluar dari bawah. Penyelam menemui mayat seorang lelaki kemudian di dek boya di mana ia tersepit antara sekatan dan peralatan lain. Tidak jelas apa yang berlaku kepada lelaki yang satu lagi. Di dalam air, beberapa anak kapal Blackthorn telah berkumpul di sekitar pondok dek suku kapal yang akhirnya terapung di sebelah kapal. Ketua pegawai Warren Miller cuba untuk mengatur mereka.
Dia mengarahkan lelaki lain yang sedang duduk di atas kapal yang terbalik itu supaya masuk ke dalam air dan memakai jaket keselamatan mereka. Dia mungkin menjangkakan Blackthorn akan tenggelam. Dia mahu anak-anak kapal berada di tempat selamat sekiranya kapal itu terbalik atau terhuyung hayang. Dia mengarahkan semua orang berkumpul di sekitar pondok dek suku, sementara mereka menunggu untuk diselamatkan. Juru teknik Nisel dan pegawai rendah Clutter membawa ketua pegawai waran Jack Roberts ke pondok dek suku. Dia tidak sedarkan diri, tetapi masih hidup. Ketika lelaki-lelaki di dalam air berkumpul dan cuba memahami situasi itu, Blackthorn terbalik sepenuhnya, kemudian tenggelam dalam beberapa minit selepas pelanggaran. 23 lelaki masih berada di atas kapal, termasuk 5 orang pada hari pertama mereka di laut. Sementara itu, haluan Capricorn telah terdampar di sebelah utara Cut A Channel, 730 meter dari persimpangan Mueller Key Channel dan Cut A Channel. Ia hanya mengalami kerosakan kecil. Sau kapal Capricorn tercabut dari sisi Blackthorn dan terletak di dasar saluran itu. Sebuah bot udang, Bayou, yang berada di belakang Blackthorn di Cut A Channel, tiba di lokasi dalam beberapa minit dan mula menarik mangsa yang terselamat dari air. Bayou dengan cepat mengambil 23 orang yang terselamat. Masa antara Blackthorn menghubungi pengawal pantai dan ia tenggelam hanyalah beberapa minit, dan kumpulan St. Petersburg mengarahkan sebuah bot penyelamat ke lokasi pada masa yang hampir sama kapal itu tenggelam. 5 lagi bot pengawal pantai yang lebih kecil turut dihantar. Sebuah kapal penyelamat pengawal pantai tiba di lokasi pada pukul 20.52 dan menyelamatkan 4 orang yang terselamat. Mayat pegawai waran Roberts yang tidak bernyawa diangkat dari air, di mana Nisel, Clutter, Bartel dan Miller telah menyokongnya. Dia dibawa naik ke atas kapal dan Bartel cuba melakukan resusitasi terhadapnya. Tetapi Roberts sudah meninggal dunia. Semua yang terselamat kemudian dibawa ke Mullet Key oleh Bayou dan kapal penyelamat pengawal pantai. Mereka diserahkan kepada pasukan penyelamat dan kecemasan di tepi pantai. Sebuah bot penyelamat dari Capricorn mencari kawasan itu selama 2 jam bersama 2 helikopter pengawal pantai. Penyelam awam dari unit mencari dan menyelamat College Eckert tiba di lokasi kira-kira 2 jam selepas kemalangan. Mereka menyelam ke Blackthorn untuk mencari mangsa yang terselamat. Mungkin dihalang oleh arus, mereka tidak dapat masuk ke dalam kapal yang karam itu. Mereka tidak menemui sebarang mangsa yang terselamat. Penyelam bertopi keras dari Coastal Diving and Marine Construction di Tampa tiba di lokasi pada keesokan harinya pada jam 5 pagi. Mereka mendengar serpihan secara rawak menghentam bahagian dalam badan kapal ketika kapal itu bergoyang akibat ombak yang melintasi di atas, menandakan bahawa ia penuh dengan air. 3 mayat ditemui di atas atau sekitar kapal tersebut. Tiada ruang udara atau mangsa yang terselamat ditemui. Penyelam scuba menemui 2 lagi mayat dari geladak buaya Blackthorn pada 29 Januari, sehari selepas kejadian. Salah satu mayat itu ialah Bruce Lafon yang telah terkena sau di kompartmen pancuran. Pencarian aktif oleh pengawal pantai untuk mangsa yang terselamat berakhir pada 30 Januari. Pada 3, 5 dan 6 Februari, beberapa mayat ditemui dalam jarak 5 batu dari lokasi kemalangan. Pada 19 Februari, Blackthorn telah dinaikkan dari dasar saluran itu. 14 mayat telah ditemui di dalam bangkai kapal itu. 13 daripada mayat itu ditemui di bilik enjin kapal tersebut. Blackthorn tidak dapat diselamatkan. Ia telah dibawa 20 batu keluar pesisir di Teluk Meksiko dan tenggelam sebagai terumbu buatan. 23 lelaki kehilangan nyawa mereka. Flores, yang menahan palka jaket keselamatan itu agar terus terbuka dengan tali pinggangnya, lemas apabila dia tenggelam bersama kapal itu. 20 tahun selepas pelanggaran itu, Flores secara anumerta dianugerahkan pingat pengawal pantai, anugerah tertinggi perkhidmatan itu untuk keberanian pada waktu aman.